Nama saya Rishi Varman, Lelaki dari Varman. Saya daripada Sekolah SMK Pelabuhan. Awak boleh panggil saya Rishi. Okay. Nama saya Muhammad Danish Fakrullah bin Abi Salam. Saya dari SMK Pelabuhan 365 and saya di sini untuk join aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah, iaitu berkemah di Laguna Campsite. Sepanjang camp ni pengalaman saya seronok. Banyak benda baru yang saya belajar. Contoh ikatan tadi tu pun saya baru je belajar tadi. Ia menjadi satu pelajaran yang saya boleh pakai untuk masa depan dan dalam hidup saya juga. Okay, bagi saya sepanjang saya di camp ni, saya mungkin agak tak terbiasa dengan keadaan macam ni lagi. Tapi mungkin untuk pada malam nanti saya akan lebih terbiasa lah dalam keadaan, sebab sebelum ni yang kita orang buat camp kalau sekolah, kebiasaannya camp itu dijalankan di sekolah, jadi agak kaku lagi. Jadi tapi kalau untuk ikutkan suasana semuanya happy lah, bagus. Dia paling saya tunggu esok jungle trekking. Sebab sebelum ni saya masuk camp dari Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 lagi. Saya tak pernah lagi masuk aktiviti, ada lagi aktiviti jungle trekking dalam camp yang saya masuk tu. So ni first time lah saya Form 5 ada aktiviti jungle trekking. Ia boleh menjadi satu kenangan yang saya tak boleh dilupakan lah. Saya boleh belajar banyak benda baru. Ada banyak benda yang boleh saya explore dengan kawan-kawan saya, bina benda, pengalaman dan knowledge bersama diorang. Dah. Okay, bagi saya pula, aktiviti yang paling saya tunggu ialah night walk. Disebabkan sebelum ni kalau aktiviti night walk yang dijalankan dari sebelum ni berdasarkan pengalaman saya, semuanya tak sesuai ekspektasi saya. So saya harap night walk kali ni akan akan memberi banyak pengalaman dan inilah untuk saya, untuk menguatkan jati diri saya. Okay, first bagi saya facilitator ni semua orang okey. Diorang semua do their best to make us lagi lebih buat aktiviti lah daripada duduk diam, tak buat apa-apa, malas kan. Saya pun dah banyak buat aktiviti tadi. Ia menjadi satu achievement dalam hidup saya. Diorang pun ada je kawan-kawan yang bukan nak kata diorang malas, tapi diorang tak tahu apa nak buat. Maybe nanti diorang akan ada kerja diorang, kita boleh bagi kat diorang. Facilitator diorang ni semua bagus. Okay, kalau bagi saya pula, semua yang untuk macam pokso semua dan yang kawal aktiviti ni, semuanya menjalankan tugas dengan baik. And lagipun dekat sini banyak aktiviti, so kita orang dapat buat dengan kawan-kawan semua, jadi dia dapat bentuk pasukan yang baik untuk di kalangan kami lah. So saya rasa suasana kat sini ni sangat mencabar. Sebab ni first time dalam hutan yang dalam macam ni buat aktiviti pembakaran macam ni, buat sendirilah. Tak ada kurang lah bantuan cikgu daripada cikgu, tak adalah dapur gas yang dah sediakan. And after that, saya pun rasa kat sini dia bina jati diri dan semangat kepimpinan tu. Contoh macam tadi Ilham dalam tu dia jadi seorang ketua dan dia buat dia buat semua orang ikut arahan dia. Dia buat ikut susunan semua walaupun tak boleh cakap aktiviti tu. Saya pun rasa ia dapat memupuk semangat perpaduan juga, sebab saya pun daripada agama yang berbeza, kaum yang berbeza, boleh buat aktiviti dengan diorang, kawan saya yang berbeza kaum. Contoh dia Melayu. Saya rasa sangat seronok. Ya. Bagi pendapat saya, suasana kat sini sangat berbeza dari tempat yang lain, sebab kat sini banyak banyak alam semula jadi yang macam pantai, hutan semua. So dia tu dapat dengan adanya campsite ni, kita orang dapat lebih berdikari and belajar untuk hidup sendiri dan bertahan hidup dalam hutan.